Zayan ni ada segmen doakan saya. Maknanya tuan-tuan boleh call, mungkin tuan-tuan nak dapat nak anak ke, nak ada jawatan ke, nak pergi interview ke. Cakap ni supaya rakyat Malaysia boleh aminkan. Macam tu. Jadi adalah seorang ni dia call, Assalamualaikum, Dek Zayan. Ni saya nak minta doakan. Okey, doakan apa tu? Doakan supaya saya boleh buat pilihan yang betul. Pilihan apa? Nak memilih di antara suami saya ataupun suami kawan saya. Apa punya soalan ni? Tapi kami tanyalah, apa cerita kak sampai kena pilih-pilih? Dia kata, macam ni, saya kahwin dah lebih 10 tahun dah. Kawan saya punya suami tu, kawan saya tu dah meninggal. Kawan baik saya. Jadi suami pada arwah kawan baik saya ni, setiap hari selalu tanya khabar saya. You okay? You dah makan? You dah sampai office? You pakai baju apa ini? You bos kena marah bos ke? You ada apa-apa nak cerita ke? Dia selalu tanya pasal saya. Tapi suami saya tak tanya pun. Nak makan nasi goreng Pattaya ke. Jadi saya kena buat pilihan. Tuan-tuan, daripada dia mendapat carutan satu rakyat Malaysia, jadi kita tak bawa lah ke radio. Tapi somehow tuan-tuan, perkara ni memang berlaku dekat kita ni dalam masyarakat.